Yo, jap. Okay, ada benda nak cerita sekejap. Dengar Bayangkan tuan-tuan, E200 ni kalau kata siapa-siapa dah tengok, dia dah tak pandang dah C200. Sebab apa? Sebab unit ni dia lagi eksekutif. Nampak tak? Dengan lampu belakang design baru, logo Mercedes. Cuba tengok dulu. Condition warna hitam ni memang boleh cakap sangat-sangat tip top. Ini bahagian hadapan dia. Nampak tak? Memang handsome lah. Sebab yang ini dia model facelift. Jom kita nak bawa tengok bahagian dalam pula. Untuk bahagian dalam, multifunction steering. Yang ini design butterfly lah. Dengan full leather seat. Cuba tengok infotainment dia. Panjang tuan-tuan. Sangat-sangat eksekutif untuk unit yang ini. Mileage 13,000 saja tuan-tuan. Ada sekali dengan sunroof dekat atas. So sekiranya tuan-tuan berminat nak dapatkan E200 dekat belakang kini, tuan-tuan kena cepat. Sebab kita ada satu unit belakang kini, warranty selama 8 tahun, unlimited mileage, unlimited claim dan open workshop. Sekiranya tuan-tuan berminat dengan E200 ni, terus Roger K. Jumpa lagi. Assalamualaikum.